True. Bila kita kahwin kerana cinta, cinta tu yang akan melukakan anda. Itu betul. Kalau kita kahwin kerana Allah, walaupun klise bunyi dia kan, orang kata dengan orang sebelum ni kahwin kerana Allah, dan baru orang faham. Bila kita kahwin kerana Allah, jalan menuju ke Allah tu indah. Kalau kita kahwin kerana cinta pada manusia tu akan kekal. I ada adik orang yang seorang yang belum kahwin ni. I selalu cakap kat dia, you nak kahwin, first thing first, cari orang yang faham responsibility macam mana nak galas tanggungjawab dia tu. Tanggungjawab dia bukan tanggungjawab dunia je, bukan pasal cari duit, sedia rumah, tak. Tanggungjawab dia sebagai hamba Allah, tanggungjawab dia sebagai future husband nanti. Jadi, I rasa kalau tanggungjawab tu dia clear, banyak benda akan mudah tau. Bukan kau kerja apa, of course penting. Bukan kau kerja apa nombor satu, bukan muka kau macam mana, bukan suka kau siapa, tak. Not those things. Semua yang even masa I jumpa dia pun, I mean, obviously kita punya age gap 6 years apart. And then the fact that masa tu dia masih lagi belajar, and then buat kerja ni macam bukan full time. Tapi deep down I know that he understands the core beliefs, not just in agama, but he understands tanggungjawab dia seperti mana. Because I tengok, okay, the father pimpin keluarga dia, he can insyaAllah lah overcome. Dengar tu adik-adik yang masih muda ni, tahu. Sebab